Okey, saya nak mengulas kenyataan media yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PKR iaitu Fauziah Saleh. Yang mana Fauziah Saleh menyatakan bahawa akan mempertimbangkan tindakan undang-undang. Yang mana dalam kenyataan media ini Fauziah juga selaku Setiausaha Agung PKR menyatakan PKR tidak teragak-agak ambil tindakan bagi individu di dalam ataupun di luar parti. Maksudnya PKR nak ugut orang, nak saman rakyat. Itu maksudnya. Jadi, kalau Fauziah Saleh rasa bahawa parti PKR ini menjadi kerajaan hari ini adalah atas daripada pemimpin PKR itu sendiri, bukan daripada sokongan rakyat, silakan. Silakan ambil tindakan kepada rakyat yang bersuara. Apa yang terjadi hari ini adalah disebabkan satu kenyataan dikeluarkan oleh individu bernama Victor Chin. Victor Chin mendakwa bahawa ada seorang ahli parlimen PKR bernama Mr. R telah pun mengambil ataupun telah pun meminta Victor Chin untuk membayar sejumlah wang bagi menyelesaikan masalah mafia korporat. Dan wang itu telah pun diberi kepada individu itu iaitu ahli parlimen PKR dengan jumlah RM9.5 juta. Tuntutan yang diminta pada asalnya adalah 10 juta, tetapi Victor Chin bagi 9.5 juta. Dan baki lagi 500,000 itu Victor Chin tak serahkan kerana Victor Chin kata tiada tindakan pun diambil setelah dia serahkan duit itu. Dan akhirnya Victor Chin menyatakan bahawa sebelum 30 Mac ini Victor Chin akan dedahkan sekiranya tak kembali balikkan duit itu. Itu yang kita tahu. Jadi hari ini, Fauziah Saleh nak marah rakyat kerana rakyat membuat spekulasi di bawah, spekulasi di luar sana, membuat andaian. Fauziah Saleh tak boleh salahkan orang. Kalau Fauziah Saleh nak saman, kalau Fauziah Saleh nak ambil tindakan, kalau parti PKR nak ambil tindakan kepada individu itu. Siapa yang keluarkan kenyataan awal? Ialah Victor Chin. Dan yang selebihnya Fauziah Saleh patut salahkan media-media yang ada. Salahkan TV3 ke, salahkan berita RTM ke, salah Malaysia Kini ke, salah Malaysia Gazette ke, mana-mana media lah. Itu sepatutnya. Tapi satu perkara yang saya nak tahu. Dalam Malaysia ini, waktu skandal 1MDB, orang balun Najib. Orang salahkan Najib bukan saja Najibnya. Sampaikan Barisan Nasional tumbang. Orang salahkan siapa? Orang salahkan Barisan Nasional. Sampaikan Barisan Nasional berpecah tau. GPS itu, GPS Sarawak itu asalnya Barisan Nasional. Berpecah. Keluar. Dan orang salahkan Barisan Nasionalnya. Orang salahkan UMNO-nya. Isu Terawang yang membabitkan Lim Guan Eng. Orang salahkan DAP. Isu duit masuk dalam akaun Parti Bersatu. Orang salahkan Muhyiddin dan orang salahkan partinya. Jadi, dalam Malaysia ini, apabila dikaitkan dengan individu yang ada dalam parti, walaupun dia bukan ahli parlimen, orang akan salahkan partinya. Jadi, apa yang Fauziah Saleh cakap ini, pada saya merepek. Dan sesuka hati parti PKR nak ambil tindakan pada orang. Sepahaman saya, parti mana yang boleh saman orang dalam dunia ni? Parti politik sebenarnya tidak boleh saman orang, individu. Dia bukan company, dia bukan NGO, dia bukan syarikat. Jadi, hari ini, suka-suka hati parti politik nak saman orang. Baik rakyat tak payah sokong parti macam ni. Baik rakyat tak payah bersama dengan parti macam ni. Ini namanya parti dah gila. Jadi benda ni mudah. Saya lihat perkara ini bahawa pemimpin PKR ini menggelabah tak tentu hala. Kenapa? Kalau tak lakukan kesalahan, sudah. Selesaikan masalah ini. Betul atau tidak, Victor Chin kena dedahkan nama individu tersebut. Biar spekulasi di bawah selesai. Sekian.